Dalam kehidupan dulu, Fiona mana ada mati? Kenapa dalam hidup kali ni, dia mati pula? Apa yang terjadi sebenarnya? Cik Lin, ini laporan bedah siasat Fiona. Forensik cakap, dalam badan dia ada 13 petunjuk yang tak normal. Dia disyaki ambil sejenis ubat larangan. Ubat apa? Ubat tu sejenis perangsang sistem saraf. Tapi ketagihannya teruk sangat. Terlebih dos, boleh bawa maut. Pihak polis kata, Fiona mungkin ambil ubat tu untuk merangsang kreativiti. Kematian Fiona bukan kematian biasa. Ada dalangnya. Dalam badan dia ada tanda penggunaan berulang. Kalau bukan sebab terlebih dos, mungkin tak jadi macam ni. Siapa lagi yang tahu pasal ni? Cuma Cik Lin, saya dan juga doktor tu. Dan ni pula keputusan ujian untuk penutup botol yang Cik Lin suruh semak hari tu. Bahan terlarang yang ada dalam tu sama dengan dalam badan Fiona. Padanan 100%. Dalam botol pil Su Wan Ching, ada bahan larangan sama macam dalam kes Fiona. Kunci laporan ni sekarang juga. Semua yang tahu pasal ni tak boleh bocorkan sikit pun. Baik, Cik Lin. Tolong saya siasat satu lagi. Tentang kes kematian Fiona dan isu plagiat tu, saya mewakili pihak Lin Entertainment isytiharkan... Syarikat awak memang dah tahu ke yang Lin Xiao Yue curi lagu orang lain? Syarikat kami langsung tak bertolak ansur dengan plagiat. Netizen Syah, ini konflik antara keluarga Lin. Apa komen Cik? Sikap Lin Entertainment sentiasa jelas. Kami tak pernah perang dalaman. Yang kami tekankan adalah tanggungjawab terhadap syarikat dan jaminan kualiti karya. Dan saya umumkan yang superstar Asia Zhang Kairui rasmi mengikat kontrak dengan Lin Entertainment. Projek penemuan asal kini rasmi dilancarkan. Cik Lin memang menghormati para pencipta dan pentingkan hak cipta. Bukan semua ahli perniagaan faham betapa pentingnya hak cipta. Tapi bagi Cik Lin, karya asli bukan sekadar perniagaan. Ia satu pegangan. Sebab tu saya sertai Lin Entertainment. Zhang Kairui memang pentingkan hak cipta asal. Kalau dia pun sanggup sokong Lin Entertainment, jadi syarikat tu mungkin betul disalah tuduh. Kalau ada permainan kotor di sebalik kematian Fiona, dia takkan berani buka mulut secepat ni. Lin Entertainment memang buat langkah yang tepat.